Bos, nama gak bos? Hai. Cakap, betul cakap. Oh, tengok bakar-bakar, guys. Oh, ikan. Nah, sambung balik cerita kau. Apalah kakak ni cerita, dia tolong tengok je. Oh, banyaknya kereta parking situ. Oh, ramai tetamu ke ni? Oh, ni bos tukang panggang, tak tahu lah. Assistant, dia tukang cong ni. Air tak ada ke? Oh, ni bakar ikan. Ke bos? Syait dia tadi bos? Hah? Oh, enggak bos. Kaya berjakau dah bos? Jangan hari ke kita serumah. Kepala manu nak panggil ada buah? Kepala manu nak babi. Ha? Babi. Babi si babi. Nemu dia manggang bos. Air nak ada buah? Oh. Puasa. Oh, puasa bos. Ya. Ni ayam, geng. Ayam. RM2 ni tukang jual dia. Ayam goreng maen RM2. Dengan ikan dia. Nah, dah bos. Oh, nang satu ni, udah rapi dia. Oh. Ni tukang tengok ni. Oh. Hari ni, besok cuti. Nah, ada buah. Secicing ambil air kan tahu. Nada aku. Aku suruh nenek kau tadi. Dia beritahu. Dia beritahu aku air ada. Kau mana? Bilik mak tua. Dia cakap bilik mak kau lah. Pergilah masuk dalam teh sejuk. Aku nak minum. Mana aku tahu dia cakap. Lepas tu dia cakap tak tahu. Okay bos, ada ucapan bos? Ada. Cepatlah. Sehat selalu. Kata-kata nasihat. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Dek. Tak ada cerita kedua. Oke guys, seorang ni tukang panggang, ni tukang panggang. Tu tukang tiup api. Tiup api. Ni tengok. Kakak, kau cakap lah. Kata-kata hari ini. Nanti begitulah abang tu cakap kat tu jangan lupa bawa udang. Udang apa tak tahu. Udang apa? Okey, kakak. Okay, kita buat bakar-bakar malam ni guys. Saja santai-santai tu. Ini kita kat dapur lah. Ini kat Sibu. Malam-malam ni bolehlah santai sambil tengok pemandangan cuaca yang cantik malam ni. Tak ada hujan. Ni bos dah lari ke dalam ni. Tak nak tolong Om Bojang sana. Ambil pinggan. Kakak cepat ambil pinggan. Dah masak. Come on. Nanti berwin ke orang kenal ke nanti. Kakak, kau jangan terkejut. Kau sampai kat berwin orang kenal. Dah masak ke bos? Dah bos, dah. Udah bos. Macam mana pendapat lah? Okey lah. Tak tahulah gelap-gelap macam ni. Ini tukang panggang. Ikan belum lagi. Ni baru ayam. Bos sehat dia cakap. Memang sehat bos. Okey.
Tak apalah guys, sekejap lagi kita tunggu dia masak. Masak habis. Dah masak dah ni. Tengok. Hari ni dia overtime. Overtime. Ayam. Ikan. Ni ikan. Oh, tengok ada anjing kat luar. Ni anjing jaga rumah ni. Dia jaga. Dia tidur dah anjing. Ni saya punya kereta. Kakak saya punya kereta. Ni abang ipar saya punya kereta. Belakang tu, tu. Adik saya punya kereta. Yang ni kat Sibu guys, bukan kat kampung saya lah. Nak tengok anjing ni. Anjing ni dia special sikit. Dia ada rantai dia. Dia tengok dah. Dia jaga pintu sebab dia pakai benda tu dia selalu kejar orang. Itu pun sama kat bawah. Memang dia jaga pintu ni sebelum masuk. Yang ni baby. Sayang rambut dulu. Sayang rambut dulu. Dah mandi ke tadi? Belum, kau tak mandi lagi. Nanti itulah. Nanti mandi ke balik ni mandi ke tak? Balik mandi. Balik mandi. Cici dah mandi? Udah. Dah. Kalau biar awak. Tu peneman dia. Tengok kereta lalu. Jalan raya home. Okay lah bos, dah masak nanti beritahu bos. Masak habis. Api jangan kuat sangat.